Awak, di mana janji awak yang katakan takkan ada apa-apa yang berubah antara kita? Awak, mana awak menghilang? Hampir semua tempat saya cari awak. Saya call awak tak angkat. Saya mesej awak tak balas. Apa mungkin sebab saya terlampau busy sehingga tak ada masa untuk awak ke? Tawa awak, suara awak, segalanya masih segar di ingatan saya. Awak, betapa tersesatnya saya menangguh rindu dekat awak. Saya akan tetap tunggu penantian awak, sayang. Kenapa ni? Tak, saya tu merisau je. Bila saya dah start busy nanti, saya dah tak ada masa untuk awak. Saya tak nak semua tu menghalang hubungan kita pula. Saya tak nak kehilangan awak, sayang. Awak janganlah takut. Kalau awak takut, saya lagi takut. Awak kena faham dengan konsep takdir. Kalau awak dijodohkan dengan saya, walaupun kita dipisahkan dengan 7 lautan sekalipun, awak tetap jodoh saya. Kalau bukan jodoh saya, macam mana sekalipun, kita akan bersama. Jadi, apa yang kita berdua boleh buat sekarang, kita kena sama-sama berdoa dan jaga hubungan kita ni. Awak cari duit pun untuk kahwin dengan saya juga kan? So, awak tak bolehlah sia-siakan peluang ni. Saya janji, insyaAllah takkan ada apa-apa yang berlaku antara kita. Ya. I promise to you. Ya, saya pun janji takkan ada apa-apa yang berubah antara kita. I promise to you too. Promise? I miss you, sayang. Mana awak pergi? Puas semua tempat saya cari awak. Kenapa awak tinggalkan saya macam tu je? Awak buat saya macam tak ada hati dan perasaan je. Tapi tak apa, saya tak akan putus asa. Saya akan tetap usaha cari awak sampai jumpa dan setia menunggu awak. Mana janji awak, antara kita berdua tak ada apa-apa yang akan berubah. Saya tetap tunggu awak. I love you, sayang. I love you, Siti Awalida. I love you too, Akram.